adik. Itu biasa dia membentang. Inang, oh Inang. Kalau apa kalau cerit-cerit ni? Dah lah cik. Kamu dah balik daripada hak-hak budak makan ni. Lah ni kalau nak tahu tak, adik bongsu kalau ni hak cakap dengan cik nak mandi susu nak bagi hak putih macam kita. Lah ni kalau tengoklah sendiri, ada mandi minyak pula dah. Susu kau mandi minyak ni pasal apa hang lambat semua ni? Hang dengar ni kalau nak apa-apa ni. Oi, nampaknya hang Inang tua panggil dah 3 kali, oi. Orang tunggu pada hati hang lepas macam Kalau besar sangat no, macam suara jantan. Lah ni Kak Long, tak apa. Kak Long duduk sana sat, dengar apa cik pula nak khabar. Mama. Oi, janganlah marah, oi. Inang muda leka tak ada cermin, oi. Minum dulu sejukkan hati cik, turut terpesona nanti. Janganlah Inang. Tapi kan, betul lah faham abang. Hak dekat tangan Langkawi ni, memang kita berdua je lah paling segera. I know.